Saatnya sore hari yang indah. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni kita ride di bulan Ramadan. Ride special bulan Ramadan. Sebab kita ride kapcai je hari ni. Tengah belok yang tajam tu lah. Cuma Rin bawa skuter dia lah. Paksa. Asal terpaksa? Kejam masa. Asal motor kau kat mana? LC? LC ada. Aku kalau aku buat LC tu Lambat? nak pack semua, aku dah kat situ aku dah bazir masa 15 minit lah. Yang ni aku campak. So tu cuma kehujanan lah. Tu agak merungsingkan. Kita nak berbuka kat sini dengan pemandangan ini. Kita berharap awan ni dia Bawa angin, bawa. dia tertolak ke sana lah. Pasal ni masih nampak ada biru-biru di situ banyak kan. Mana hujan sebenarnya. Tak, dia macam dah sini Bawa hujan, dah sana air. tak hujan. Dia separuh-separuh. Kalau dia macam ni je tak apa. Kalau dia lebat lagi tu dah problem lah. Sebenarnya ride hari ni kita nak meraihkan motor Froggy ni. Dia beli kapcai. Ninja. Shogun. So kita interview sikit lah. Ya. Macam mana pengalaman pertama? Ya. Dah lah pertama ride. Mencabar diri naik genting. Tu dia. Alhamdulillah ada gear 2. Kita kena gear 2 lah. Gear 3 tak Gear 3 layak. kan 4 kita simpan. Sendu. Tak layak lo. Tu nanti kita pakai. Jimat lah jimat. Ini motor second saya beli. Bukan saya beli, bini beli. Untuk anak, tapi saya belasah dulu lah. Rindu tak Romina? Naik, tiba-tiba nak naik Rindu, susah tadi masa rindu boleh bawa gear 2 tu, rindu lah. Tidak ada sup dia satu pemilihan yang unik jugalah. Kenapa orang selalu Yamaha, Honda. Kenapa kau pilih Suzuki Shogun? Saya aku suka ejen Suzuki ni. Sebab dia tahan asah kan. Dan kemudian masa kecil-kecil pun nampak motor Shogun SP. Memang suka? Suka. Oh, dia ada impian masa kecil yang jugalah. yang tak tercapai. Masa kecil dah ada ke kau Biam? Tak kecil lah, masa Muda lah. ha. Kecil. Dulu Shogun SP awal-awal tu. Okey deh. Oi, tu macam lagi gelap kan. Sampai sini. Boleh ni kau, boleh ni tengah tolak laju ni. Ada. Apa pergi China. Dia Tengok kan apa tu? Jauh pergi. Kau macam nak melombong Biji. biji. Gitu boleh bawa ni. Belum ke? Kau apa? Lama lagi? 3 minit lagi. Oh ya? 30 kan.
dah duduk baru rasa sejuk dah. Berat dia tak sejuk. Awak sedar? Sejadah awak? Situ je lah. Tak.